sujud, saat dahi dan seluruh anggotanya tertekap ke bumi. Di saat si hamba menghadirkan hati, kerendahan dan pengharapan pada Tuhan yang menciptakan diri, dipersembahkan hinanya si hamba agar beroleh redha darinya. Di saat bening dini hari, saat insan-insan lain yang mungkin sedang nyenyak di ulit mimpi, dikala inilah si hamba mencari ruang masa bermanja dengan kekasihnya yang hakiki. Kenikmatan yang dirasa daripada ungkapan tasbih dan doa yang dipanjatkan dalam sujudnya yang panjang. Keenakan yang takkan dapat dirasai pada keadaan-keadaan yang lain. Kerana yakinnya dirinya, itulah saat yang paling hampir dirinya berada dari Tuhannya. Kadang-kadang ada titis-titis air mata yang mungkin gugur kerana dosa-dosa yang dilakukan sebelum darinya. Atau ada ungkapan-ungkapan pengharapan yang dipanjatkan bagi merungkaikan segala gelut rasa yang terpendam dalam jiwa. Inilah kenikmatan sujud dalam diri seorang hamba yang mencari erti diri dan mendekat kepada Yang Maha Kuasa. Sujudlah demi Tuhan agar engkau dikurniakan kemuliaan bermula dengan kehinaan yang kau mulakan di dunia ini terhadap Tuhan. Remember where you came from and choose the path that's never wrong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita dapat kembali bersama untuk rancangan Road to Arafah yang sekali lagi membawakan perbincangan-perbincangan kita dalam rangka kita untuk nak menanamkan penghayatan kita bagi kita menghidupkan suasana pengimarahan hari-hari yang mulia daripada seawal hari-hari di bulan Zulhijjah ini yang kita ketahui kelebihannya cukup banyak, dan kita dalam rangka untuk nak sampai kepada kemuncaknya nanti insya-Allah pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah yang terkandung di sana banyak kelebihan-kelebihan. Lantaran itulah kita hidangkan untuk sebelum daripada tiba hari-hari tersebut, sebelum tibanya hari tersebut insya-Allah, pengisian-pengisian yang insya-Allah mudah-mudahan dapat membuka hati kita, minda kita untuk terus beristiqamah membangunkan amal-amal pada hari-hari yang mulia ini. Tuan-tuan juga puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita akan membincangkan tajuk yang tak kurang penting bagi pengisian kita sempena dengan Road to Arafah ini. Tapi sebelum saya sebutkan tentang tajuk ini ataupun tajuk perbincangan kita ini, izinkan untuk saya perkenalkan terlebih dahulu panel-panel mereka yang bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk membincangkan tajuk ini. Mudah-mudahan dengan perkenalan ini insya-Allah akan menambahkan minat tuan-tuan untuk terus bersama dengan program kita Road to Arafah. Saya perkenalkan terlebih dahulu qari kita pada hari ini yang insya-Allah yang akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran bersempena dengan tajuk perbincangan kita nanti insya-Allah, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairi bin Maidin. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah bersedia Ustaz insya-Allah untuk melantunkan alunan suara Ustaz yang tadi sebelum kami mulakan tadi tuan-tuan, kami dah sempat mendengar alunan suara beliau, masya-Allah. Tuan-tuan jangan ke mana-mana, jangan lepaskan peluang untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh beliau nanti. InsyaAllah mudah-mudahan akan menjentik hati kita dengan ayat suci tersebut insyaAllah. Dan hari ini alhamdulillah kita bertuah sangat-sangat sebab kita bersama dengan tokoh ilmuwan yang sangat-sangat dikenali ramai,
Tak lain tak bukan Al-Fadhil, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Said Najmuddin bin Said Osman, ataupun lebih dikenali, saya sendiri lebih mengenali Al-Fadhil Ustaz dengan Al-Fadhil Ustaz Habib Najmuddin Al-Khirit selaku pembimbing haji bagi Wira Saujana. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Masya Allah, tengok muka Ustaz sejuk hati rasa, Masya Allah. Dan insya Allah tuan-tuan, kita akan bersama-sama dengan kedua-dua insan ini dalam kita nak melihat apa yang sepatutnya kita bawakan daripada perbincangan kita. Tajuk kita hari ini insya Allah menarik, iaitulah sujud manifestasi ketaatan. Bagi kita memulakan bicara pada hari ini tuan-tuan, insya Allah kita nak perdengarkan terlebih dahulu bacaan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Insan ayat yang ke-26 yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairi bin Maidin. Falyatafaddal ma'jura. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Dan malam, maka sujudlah kamu kepadanya dan bertasbihlah pada malam yang panjang. Ayat daripada surah Al-Insan ini tuan-tuan menjelaskan kepada kita tentang perintah daripada Allah. Satu keadaan yang istimewa bagi manusia, iaitulah pada waktu malam. Saat yang manusia lain kebiasaannya akan tidur nyenyak, akan lebih selesa merehatkan batang tubuh mereka. Tapi bagi manusia yang memahami erti diri yang sebenar, iaitulah mereka itu bukan sekadar manusia tetapi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila sebutkan hamba Allah, antara matlamat yang telah pun ditetapkan bagi penciptaan diri kita, iaitulah kita mesti kembali kepada Allah satu ketika nanti, dan kembalinya kita satu ketika nanti pastilah berharapkan kepada tempat kembali yang istimewa, iaitulah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi mereka yang inginkan syurga Allah, pastilah harapan yang hendak dicapai iaitulah daripada syurganya yang tertinggi, iaitulah syurga Firdaus. Sedangkan syurga Firdaus itu Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan syarat untuk dimasukinya menerusi beberapa sifat. Salah satu daripada sifatnya iaitulah mestilah insan-insan yang tatkala mana datangnya malam hari, mereka bukan sekadar melabuhkan tubuh mereka untuk tidur semata tuan-tuan, tetapi disebutkan dalam surah Az-Zariyat, wabil asharihum yastaghfirun kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang akan menempati syurga Allah yang tertinggi ini, mereka itu daripada bahagian malamnya akan sangat-sangat kurangnya tidur. Apa yang mereka akan perbuat? Antaranya mereka akan beristighfar di waktu sahur. Dan apa lagi yang mereka akan buat? Seperti mana yang telah pun dijelaskan dalam ayat yang ke-26 surah Al-Insan ini. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. Digunakan waktu malam ini untuk salat, di mana salah satu daripada elemen salat yang kita tahu rukun-rukunnya, iaitulah kita akan bersujud dan bertasbih banyak-banyak dalam sujud tersebut, sehinggalah kita dapat mengisi ruang waktu malam yang begitu istimewa ini dengan munajat kita, dengan tasbih kita, dan seluruh doa serta pengharapan kita, istighfar dan taubat kita ini dapat dimuatkan pada saat yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai saat yang terhampir seorang hamba daripada Tuhannya. Tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah, bagi mengulas lebih lanjut tentang persoalan ini, istimewanya sujud daripada manifestasi ketaatan seorang hamba, seperti mana yang telah kita bawakan sebentar tadi yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Habib Najmuddin Al-Khirit, insya-Allah yang akan menjelaskan kepada kita sempena dengan Ru'tu Arafah ni tuan-tuan. Soalan yang kita nak minta kepada yang berbahagia Al-Fadhil untuk kongsikan kepada kita, iaitulah bila sebutkan tentang sujud ni tuan-tuan,
bagaimanakah peranan dalam kita nak mendirikan ataupun nak menunaikan ibadah haji sekarang, waktu rakan-rakan kita, saudara mara kita menunaikan ibadah haji sekarang. Secara khususnya kita lihat ibadah haji, orang biasa lihat ibadah haji dengan tawafnya, dengan sa'inya. Tetapi orang terlupa sebenarnya dalam kita mengerjakan ibadah haji itu sendiri, adanya yang namanya sujud seorang hamba. So bagaimana yang dikatakan haji yang telah pun dibangunkan dalam kehidupan seorang Muslim itu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz, dapat membina ummah yang semakin sujud patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa konsep sujud dalam haji ini? Silakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Terima kasih kepada Ustaz Samsul. Masya-Allah, saya tadi ketika dengar ulasan awal itu pun tertarik dengan ulasan yang begitu indah, khususnya ketika mana memberikan penekanan tentang makna sujud itu sendiri. Dan juga lebih-lebih lagi kita dijentik hati kita dengan bacaan yang indah tadi, masya-Allah, daripada Ustaz Khairi. Mudah-mudahan insya-Allah kita punya gabungan dalam kita sama-sama bersama pada hari ini tidak lain adalah untuk memberi manfaat. Mudah-mudahan manfaat dapat untuk kita ambil bersama. Walaupun sebenarnya apabila kita nak menghayati kepada ayat tersebut dengan tema yang begitu jelas, iaitu tentang perintah untuk sujud kepada Allah, yang kalau ikut kepada pengertian sujud itu adalah meletakkan dahi ke lantai ataupun disebutkan anggota-anggota sujud. Yang Nabi mengatakan sujud seseorang itu dengan 7 anggota. Dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua daripada perut jari kaki. Akan tetapi sujud itu juga dalam makna yang lebih luas adalah tunduk dan patuh dan merendah diri kepada Allah SWT. Jadi bermakna apa pun amal, khususnya ibadah yang mana kita taat dan patuh kepada Allah dan juga kita merendahkan diri kepada Allah, maka dia masuk dalam lingkungan sujud kepada Allah, yakni patuh kepada Allah. Jadi oleh kerana itu apabila kita nak kaitkan dengan ibadah haji, sebenarnya kepatuhan dalam ibadah haji ini bukan hanya bermula sejak daripada kita berada di tanah suci, tawaf, sa'i, nanti kita wukuf, kemudian kita mabit, melontar jamrat dan sebagainya. Sebenarnya kita sudah pun sebenarnya bermula dari permulaan kita bergerak bermusafir untuk menuju ke haji. Kerana di situ adanya kepatuhan dan pengorbanan. Kerana sujud, kepatuhan ini perlukan pengorbanan. Oleh kerana itu apabila seorang itu berangkat musafir, meninggalkan daripada keluarga yang dikasihi, iaitu satu yang kita panggil yang ialah sukar bagi seseorang itu nak berpisah dengan orang yang dikasihi, berpisah dari tanah air menuju ke tempat yang mungkin asing baginya, iaitu berbeza. Sebab Nabi sendiri mengatakan as-safar qita'atun minal azab. Musafir itu sepotong daripada azab. Maksudnya susah, sukar. Ialah kita dah kena tinggalkan orang disayangi, tanah air kita. Kemudian kita pun melalui proses yang panjang. Nanti di airport, di immigration. Ya, proses itu. Kemudian lagi apa yang kita hadapi? Kita hadapi lagi, kita panggil karenah itu dan ini. Kemudian dengan cuaca yang berbeza pula apabila sampai di sana. Kemudian dengan air, makanan. Walaupun mungkin ada usaha sekarang ni makanan tu nak dekat dengan selera kita, Ustaz Syamsul, tapi still lah penyediaannya dengan air yang berbeza, dengan bahan datang dari tempat yang berbeza, pastilah lainlah penerimaan mungkin perut kita atau keadaan kita. Jadi itu yang disebutkan kesukaran-kesukaran yang dihadapi, maka tak akan boleh untuk dicapai kecuali orang yang betul-betul sujud dan patuh kepada Allah. Oleh kerana itu apabila kita bergerak berniat untuk menunaikan haji, bermakna kita telah berniat kerana Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Disebutkan bagi kerana Allah kita buat ni. Iaitu kita menunaikan haji untuk mengunjungi kepada Baitullah bagi orang-orang yang mampu.
Jadi kemampuan untuk kita patuh kepada Allah itu adalah kemampuan yang lebih luar biasa berbanding dengan kemampuan harta. Ya, memang itu salah satu syarat. Mungkin kemampuan kesihatan, ya itu juga syarat. Tapi kemampuan untuk kita patuh dan tunduk serta sujud kepada Allah, itu sebenarnya yang membawa kepada seorang itu mampu untuk nak, ialah kita panggil melaksanakan ibadah haji itu. Bahkan kalau kita kata pasal tawaf itu pun kata Nabi, kedudukannya sama dengan solat. Walaupun dia tidak ada sujud dalam tawaf, tapi dia kedudukannya solat. Kerana kita kena faham bahawa apabila disebutkan solat, maka selalunya yang kita akan ingat adalah sujud. Kerana dia adalah merupakan daripada kemuncak ibadah kita, iaitu sujud kepada Allah SWT. Bahkan disebutkan aqrabu ma yakunu abdu min rabbih wa huwa sajid. Fa'aksir du'a. Nabi kata orang yang masa tu paling dekat di sisi Allah adalah ketika seorang hamba itu sujud kepada Allah dan banyakkan doa. Jadi ketika tawaf, yang kita kata kedudukan solat tu, maknanya dia juga sujud. Tapi yang sujud ni hati dia. Kerana pada waktu itu kita disuruh untuk benar-benar khusyuk dan penghayatan, dan khusyuk tak akan hadir tanpa tunduk dan hati kita tawaduk kepada Allah SWT. Dan pada waktu itu memberi fokus dan tumpuan kita hanya kepada Allah. Sebab masa tu gangguannya banyak, Ustaz. Betul Betul. Masa tu kita tengah tawaf ni, masa itulah kita fikir macam-macam orang. Masa tu kalau tak kena gaya, 7 pusingan kita memikirkan perihal orang lain berbanding daripada kita khusyuk dan berdoa, munajat kepada Allah. Macam kata Ustaz Syamsul tadi, memanglah saat yang paling indah ni waktu malam. Waktu tu kita boleh fokus, boleh berikan tumpuan. Tapi waktu tawaf tak ada waktu kosong, Ustaz. Mana kita nak dapat waktu seolah-olah waktu malam tu? Kita sendirilah yang kena tundukkan hati kita, sujud kepada Allah. Begitulah waktu sa'i. Dan apalagi ketika wukuf di Arafah ni. Masya Allah, tabarakallah. Waktu yang paling special, tak ada orang yang paling special masa tu di atas muka bumi ini berbanding pada orang yang ketika 9 Zulhijjah itu berada di padang Arafah. Masya Allah. Menarik bagaimana apa yang dikongsikan yang berbahagia Habib Najmuddin sebentar tadi, Al-Fadhil Habib Najmuddin sebentar tadi. Bagaimana haji itu sendiri sebenarnya adalah sujud yang difahami dalam bentuk ketundukan, dan bagi kita lah, bagi pandangan saya lah yang berbahagia Al-Fadhil Habib saya melihat bagaimana inilah sujud yang paling panjang. Sebabnya kalau kita kata untuk salat, kita mungkin dapat sujud dalam seminit dua, paling panjang pun kita kata mungkin sejam dua lah kot untuk sembahyang tarawih kita yang begitu kan. Kalau untuk kita kata tunduk kita bagi puasa kita, paling lama pun 14 jam Betul. Kalau kita kata untuk tunduk kita bagi zakat, lagi sekejap. Bagi duit selesai, alhamdulillah. Tapi tunduk untuk haji paling kurang bermula kita mengenakan ihram pada tanggal hari 8 hari bulan Zulhijjah tersebut, sampailah kepada hari yang ke-13, paling kurang 5 hari ataupun 6 hari kita mengekalkan ketundukan kita kepada Allah, menjaga betul-betul diri kita daripada melakukan kemaksiatan dalam keadaan kita berihram. Apa pandangan Habib sendiri berkenaan tentang tempoh paling panjang kita bersujud kepada Allah dengan haji itu sendiri? Itu disebutkan adalah merupakan saat yang cukup indah bagi seorang hamba itu apabila dia betul-betul dapat menghayati makna ibadah atau manasik haji itu. Betul. Kerana dengan waktu itu dia tak faham bahawa betapa pentingnya ketaatan kepada Allah. Kerana setiap daripada pergerakan manasik haji itu mempunyai ibrah pengajaran dan manfaat yang disebutkan adalah manfaat kepada diri seseorang itu di dalam kepatuhan dan tunduk patuhnya kepada Allah SWT. Jadi dia nak jaga pantang larang itu sendiri pun sebenarnya adalah merupakan gambaran kepada kepatuhan. Saya selalu sebutkan kepada jemaah saya alhamdulillah bimbing jemaah haji ni. Apabila kita rasa bimbang, di antara kebimbangan jemaah haji ni adalah 13 pantang larang itulah. Takut nanti kalau gugur rambut kena dam, kena bayar duit dan sebagainya, kambing. Ya, betul, kita tak nafikan. Tapi saya sebutkan, kalau kita buat tak sengaja, tak berdosa. Kalaupun yang tak sengaja kena dam itu bukan mengurangkan daripada kedudukan haji kita. Asalkan kita tak sengaja buat. Dan bukan kita ada niat untuk melakukannya. Dan apabila kita sudah pun dikenakan dam, ya kita kena bayar dam. Tapi kalau kita rasa sayang, biasanya orang ni kerana dia fikir sayangnya duit nak kena bayar, yalah nak beli kambing berapa ratus, nak kena beri kepada fidyah itu berapa cupak,
dan sebagainya. Saya selalu berikan kita pendekatan untuk kita faham. Kalau begitu Allah didik kita untuk kita ni sujud dan patuh kepada dia, sebenarnya bukan hanya di situ. Allah. Tapi ini sebagai satu penghayatan kepada kita. Latihan ya. Latihan kepada kita. Kalau kita rasa sayangnya lah duit saya ni sepaksa keluarkan kerana saya terlanggar daripada patang larang itu yang telah pun ditetapkan oleh syarak oleh Allah. Tapi ketika mana kita di negara kita atau di tempat lain, takkah kita sayang ketika mana kita buat perkara yang haram, yang dilarang oleh Allah, kita bukan hanya tergadai duit, bukan hanya nilai daripada apa yang kita miliki, tetapi tergadai rahmat Allah, ridha Allah dan syurga Allah macam tadi disebutkan. Masya Allah. Kita nak raih syurga Allah, tergadai kita dengan sebab maksiat-maksiat dan larangan yang kita dibuat. Rugi kita. Allah Akbar. Inilah dia tuan-tuan, apa yang kita dapat faham daripada pekerjaan haji yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan kita juga satu masa nanti akan dipilih untuk menunaikan ibadah haji nanti. Bukan sekadar kita menghadirkan diri batang tubuh untuk menunaikan ibadah haji, tetapi kita memahami erti ketundukan seorang hamba menyahut panggilan yang telah pun diserukan semenjak daripada zaman Nabi Allah Ibrahim. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami menyahut seruanmu. Inilah ketundukan seorang hamba. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Road to Arafah. Kita ada bahagian yang masih lagi perlu diperbincangkan selepas daripada ini, insya-Allah. Remember where you came from and choose the path that's never wrong. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. Bersama saya Finansino. Saya Hafiz Halim dalam Quran Solution. Sebuah program bual bicara yang menakutkan adalah hendak berwakaf 20 juta. Sama ada salah atau tidak, kemahuan. Maqasid imarah yang perlu dibahaskan. Harta-harta kamu adalah, sebab tu saya sebut ya, ujian sahaja. Kami bentangkan 3 resolusi bongkar kebenaran dengan formula Al-Quran. Alhamdulillah, kita kembali bersama dengan Road to Arafah Quran Hour yang menghidangkan kepada kita pengisian-pengisian untuk kita berhadapan dengan 9 Zulhijjah nanti bi'idznillah ta'ala. Tuan-tuan dan juga puan-puan dan rahmati Allah, alhamdulillah kita dengar perbincangan bersama dengan yang berbahagia Habib Najmuddin sebentar tadi. Allahu Akbar, terasa bagaimana yang kita katakan sebelum daripada ni, kita banyak melakukan ibadat itu dalam bentuk zahir semata-mata. Sedangkan ibadat itu seperti mana yang kita fahami, dia ada bahagian zahirnya dan ada bahagian batinnya. Bagaimana yang dikatakan sujud kita itu bukan sekadar kita kata meletakkan dahi di atas tempat sujud, anggota yang 7 itu atas tempat sujud, tetapi keperluan untuk kita menghadirkan hati kita untuk erti sujud yang sebenar seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan haji itu sendiri adalah latihan untuk kita nak mencapai yang dikatakan ketundukan yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak lanjutkan bicara kita lagi untuk bicara tentang sujud, manifestasi ketaatan ini tuan-tuan. Tapi sebelum daripada kita lanjutkan kepada bicara kita dengan yang berbahagia Habib Najmuddin sebentar nanti, kita dahului dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khidir daripada surah Al-Hajj, daripada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairi bin Maidin, minta maaf tuan-tuan, daripada surah Al-Hajj ayat yang ke-77, di mana ayat ni jelas perintah daripada Allah kepada kita untuk rukuk dan sujud. Silakan Ustaz untuk alunkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم
ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah akan kalian dan sujudlah akan kalian, serta sembahlah Tuhan yang telah menciptakan akan kalian, serta perbuatkanlah kebajikan, mudah-mudahan kalian akan memperolehi kejayaan. Inilah ayat yang telah dibacakan sebentar tadi oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khidir bin Maidin yang tersilap. Saya sebutkan nama tadi, minta maaf Ustaz. Perkenalan pertama saya dengan beliau ni, terpana saya dengan suaranya berbanding dengan namanya. Tetapi namanya sendiri pun adalah daripada nama-nama yang baik, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada beliau dan juga kehidupannya dengan berkat Al-Quran yang sentiasa menghiasi kehidupan beliau, insya Allah. Kita dengarkan daripada ayat tadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk kita menunaikan kefarduan salat yang diterjemahkan dengan dua rukun yang utamanya, iaitu pada rukuk dan juga sujudnya. Dua rukun yang disebutkan sebagai dua rukun yang panjang. Kita dalam salat kita ada rukun yang pendek dan ada rukun-rukun yang panjang. Salah satu daripada rukun yang panjang ialah rukuk dan juga sujudnya. Istimewanya rukuk dan juga sujud ni telah dijelaskan dalam hadis yang banyak. Satu yang saya teringat, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Habib, bagaimana diceritakan dalam hadis Nabi, bagaimana seorang hamba tu tak mana dia mula mendirikan salat, diletakkan di bahunya itu dosanya yang sekian banyak. Tapi bila mana dia rukuk, gugur dosa-dosa yang berada di bahunya tadi serentak dengan rukuknya. Dan bila mana dia bersujud, lagi banyak gugurnya dosa-dosa yang diletakkan di atas bahunya sebelum daripada dia mendirikan salat tadi. Inilah keistimewaan yang Allah berikan bagi dua rukun ini berbanding dengan dua rukun-rukun yang lain. Tetapi disebutkan dalam masa yang sama, Allah kata, jadikanlah ibadat salat yang kita dirikan tadi itu satu bentuk sembahan kita kepada Allah yang sebenar-benarnya. Bentuk ibadat ini ia bukan dilakukan untuk yang lain daripada Allah, tetapi ia dilakukan untuk Allah. Salat yang kita dirikan tak pernah ianya dimaksudkan untuk yang lain daripadanya, melainkan untuk Sang Pencipta yang telah menciptakan kita dan sekalian alam ini dengan penuh keindahan dan juga kecukupan buat diri ini. Maka yang diminta kepada kita satu hari 17 rakaat sekurang-kurangnya kita tunaikan dalam bentuk rukuk, sujud dan sekalian rukun-rukun yang lain. Sehinggalah bila mana kita berjaya melakukan yang sedemikian rupa, orang yang bersalat ini istimewanya disebutkan dalam ayat ini. Begitu juga dengan ayat-ayat yang lain. Allah mengaitkan salat ini dengan kejayaan. Subhanallah. Inilah yang kita nak tanyakan kepada yang berbahagia Habib Najmuddin kita ni. Bagaimana sujud kita ini yang Allah telah tentukan sekurang-kurangnya 17 kali dalam salat kita ni, darab 2 lah. Setiap satu rakaat tu ada 2 sujudnya. 34 kali dalam salat kita tiap-tiap hari ni. Minta maaf yang berbahagia Habib. Setengah orang kita kata, buat apa nak semayang? Buang masa dia kata. Nak berjaya dia kata, tinggal dia semayang ni. Apa kejayaan yang boleh dapat dengan semayang? Tak nampak pun bila semayang duit turun. Contohnya, minta maaf Ada yang kata bila mana sembahyang ni, habis masa untuk benda-benda yang lain yang konon-kononnya lebih bernilai. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bukan takat di ayat ini. Kita lihat dalam surah Al-Mu'minun. Ciri yang pertama orang yang berjaya, orang beriman yang berjaya disebutkan apa dia? Telah berjayalah orang yang beriman yang mana mereka itu khusyuk dalam salat dia. Lalu bagaimana sebenarnya? Sujud ini memberikan ketakwaan yang merupakan mercu kejayaan yang paling tinggi. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Mereka yang mendirikan salat itu salah satu daripada ciri orang bertakwa yang kita tahu siapa-siapa yang dapat mencapai tingkat takwa ni habis berjayalah. Tak ada yang lebih tinggi daripada takwa tersebut. So macam mana sebenarnya yang dikatakan sujud ini membentuk sifat takwa yang akhirnya menghasilkan kejayaan bagi diri? Silakan yang berbahagia Al-Fadhil Habib. Masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Satu perbahasan yang cukup penting penghayatan kita mengenai ibadah yang utama, iaitu jalinan hubungan seorang hamba kepada Allah SWT. Yang disebutkan solat itu silah bainal abdi wa rabbih.
iaitu penghubung di antara hamba dengan Tuhannya. Bahkan para ulama mengatakan kalau kamu ingin untuk berbicara dengan Allah, maka dirikanlah solat. Dan kalau kamu nak Allah berbicara dengan kamu, bacalah Al-Quranul Karim. Masya Allah, tadi ni kita pun dah dengar bacaan tadi. Kita mendengar Allah berbicara dengan kita. Dan apa yang Allah bicara kepada kita ini perintah untuk rukuk dan sujud. Iaitu untuk melaksanakan solat. Kerana solat ini adalah suatu ibadah yang paling utama, bahkan yang akan ditanya paling awal sekali, yang menentukan amal-amal yang lain. Sebab tu kita kena perlu laksanakan dengan sempurna, khususnya apabila kita ni nak solat seperti mana kata Ustaz Syamsul tadi, kita bersedia nak solat ni bukan hanya solat sekadar solat, tapi kita membina, membangun, mendirikan solat. Iqamatus solah disebutkan. Kerana untuk mengerjakan solat ni perlu kepada susunan daripada syarat, daripada rukun, daripada cara dan kaifiat yang betul, yang tertib, yang begitu indah, sehingga akhirnya kita akan dapat yang disebutkan penghayatan kepada solat itu. Yang akhirnya dia akan membawa kepada yang disebutkan orang-orang yang berjaya tadi. Jadi apabila kita nak rujuk kepada satu amal, kalau haji, kita kata dia punya main, walaupun ada rukunnya ada sekian, tapi Nabi highlightkan Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Adakah wukuf Arafah saja? Tak, ada tawaf ifadah, ada sa'i haji, ada yang disebutkan dengan niat, ada rukun-rukun yang lain seperti bertahallul ataupun kita kata bercukur atau bergunting. Tetapi mainnya disebutkan adalah wukuf di Arafah. Begitulah juga dengan salat, mainnya, kebiasaannya Allah akan sebutkan tentang sujud. Walaupun di situ ada rukuk dan sujud, tapi di antara rukuk dan sujud yang paling banyak Allah sebutkan Al-Quran adalah sujud. Tetapi Allah tak tinggalkan juga ada kalanya rukuk. Ada pendapat mengatakan kerana kita ni umat Nabi Muhammad, solat kita yang ada rukuk. Umat dulu tak ada rukuk. Jadi sebab itu di-highlightkan warka'u ma'ar raki'in, itu kan. Jadi itu ada simbolik. Tapi yang main, yang biasa di-highlightkan adalah sujud. Bermakna, kalau umat dulu pun yang disebutkan solatnya adalah di antara daripada rukunnya adalah sujud. Cuma pada syariat kita ditambah rukuk, tapi dikekalkan yang mainnya iaitu sujud. Pastilah di situ adanya suatu yang sangat utama ketika mana kita membicarakan tentang sujud kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Jadi memanglah kalau kita nak sebut, nak kaitkan tentang sujud ini, yang disebutkan adalah saat yang paling hampir seorang hamba kepada Allah. Jadi apabila kita kaitkan dengan takwa kepada Allah, Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Yang paling mulia, yang paling dekat kepada Allah. Nak dapat kemuliaan di sisi Allah, kita kena mendekatkan diri kepada Allah. Sujud, kata Nabi SAW, adalah merupakan momen dan saat dekatnya seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu nak membina takwa. Jadi kerana tadi kita sebutkan sujud itu maksudnya patuh, maksudnya merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang ini merupakan asas penghambaan diri kepada Allah. Dan nak jadi insan yang bertakwa, nak kena jadi orang yang paling memperhambakan diri kepada Allah. Itu yang pertama. Akan tetapi dalam masa yang sama, sujud itu sebenarnya merawat penyakit. Kita bicara tentang sujud membawa kepada ketundukan, kepatuhan. Tapi ada penyakit dalam diri manusia ini. Walaupun jasadnya sujud, tapi dia tak juga terkesan atau berkesan dengan apa yang dia buat. Kenapa? Kerana ada penyakit dan penghalang dia daripada mendapatkan daripada kesan daripada apa yang dia buat. Di antaranya adalah penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri dia. Yang paling utama adalah kesombongan itu sendiri. Jadi apabila seorang itu ada kesombongan, maka apa pun yang dia buat itu tidak akan memberi kesan kepada hatinya. Sebab Nabi kata yang namanya sombong ini batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Jadi macam mana kalau dia sujud tapi dalam hatinya ada sombong, maka dia tak akan dikira sebagai orang yang betul-betul sujud kepada Allah. Oleh kerana itu sujud ini sebenarnya membawa kesan yang sangat besar kepada seseorang itu,
Kerana dengan sujud dia meletakkan dahinya dan anggotanya ke tanah, merendahkan dirinya paling rendah. Dahi dan kepala yang sepatutnya berada di atas, dia rendahkan sama dengan kakinya. Kalau dia betul-betul hayati, dia faham bahawa sebenarnya sangat hina dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, dia sujud di atas tanah, di atas bumi, iaitu asal usul kita. Supaya kita ingat balik asal usul kita ni. Ini semua ni Ustaz Syamsul sebenarnya kita nak pergi kepada kejayaan tadi. Sebab orang berjaya bukan orang yang sombong. Macam tadi Ustaz Syamsul kata, tak perlulah kita solat. Solat ni buang masa je. Ini orang sombong. Allah. Jadi sombong ni walaupun mungkin zahir nampak dianya macam berjaya je, tak solat, dilimpahi dengan berbagai-bagai nikmat. Dia dapat itu dan ini, tapi yakin percayalah hatinya kosong. Allah. Kehidupannya sempit. Tak tenang ketika mana dia berada di rumah. Tak tenang ketika mana di tempat kerja. Kerana inilah sebenarnya kejayaan yang orang sebenarnya dambakan. Bukan hanya material yang ada, tapi kenikmatan daripada dalaman jiwa yang tenang, bahagia. Dan saya, kalau kita tengok sejarah ataupun kita kata baru-baru ni berlaku, orang yang ada segala-galanya. Orang hari ni nak apa? Orang nak kemasyhuran. Orang nak kekayaan. Orang nak kedudukan. Ada orang dapat tiga-tiga ni Ustaz. Semua ada. Tapi subhanallah mengakhirkan umur dia dengan membunuh diri. Dia tulis dalam surat dia. Ni cerita benar ni. Dia kata dia tak bahagia. Dia tak tenang. Walaupun orang-orang yang tengok dia rasa bahagianya dia dengan apa yang dimiliki. Hebatnya dia dengan kemasyhuran dia. Rupa-rupanya dia tak dapat yang itu. Sebab apa? Sebab dia tak sujud kepada yang berhak untuk disembah. Dia tak patuh kepada yang berhak dipatuhi. Dan dia tidak merendahkan diri ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada rasa bahagia dalam diri dia. Jadi macam mana dia nak dikatakan seorang yang berjaya kalau dia tak betul-betul, kita panggil tadi, melaksanakan salat dan sujud, yang sujud ini akan membawa kepada seseorang itu akan menjadi orang yang tawaduk dan akhirnya mendapatkan kejayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Saya teringatlah yang berbahagia Habib ya, kisah yang pertama dalam sejarah kemanusiaan tentang iblis ya. Macam mana iblis ni satu ketika dilihat sebagai makhluk yang berjaya kerana berada di tempat yang tinggi, yang mulia. Tapi sebab satu sifat yang disebutkan oleh yang berbahagia Habib sebentar tadi, sombongnya dia, dan ianya telah ditampilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk yang istimewa yang sedang kita bicarakan sekarang ni. Enggannya dia sujud kepada Adam atas perintah daripada Allah. So manusia yang enggan sujud pada hari ini kepada Allah dalam bentuk salat itu, ada harapan dia ikut iblis. Na'udzubillahi min dzalik, dan pasti dia gagal. Sebab kita orang beriman ni rasanya kita tahu kejayaan kita cuma satu, tatkala mana kita selamat daripada neraka Allah dan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So siapa sujud, insya-Allah mudah-mudahan dia adalah golongan yang berjaya, selamat daripada azab api neraka dan masuk dalam syurga Allah. Tinggal lagi, mudah-mudahan bila mana kita dah sujud, kita dah selamat daripada neraka, mudah-mudahan. Sebab soalan pertama tadi kan, dalam hisab kita ni, lepas semayang kita, lepas yang lain. Tapi kita nak juga bila mana kita dapat sujud ni, kita juga dapat bentuk diri kita orang yang dapat mengaut kebaikan yang banyak. Bukan takat bersih dosa kita, terselamat daripada neraka, kita nak jadi golongan abrar yang berbuat kebaikan. Sebab ayat 77 tadi, Allah sebut lepas daripada perintah salat, irka'u wasjudu wa'budu waf'alul khaira. Kita kena buat benda baik. So macam mana sujud ni boleh mendorong kita untuk buat baik? Orang nampak keras dia tertikar sejadah, tapi macam mana yang sujud tadi boleh bentuk diri kita ni tuan-tuan jadi orang yang sentiasa berfikir untuk buat baik? Silakan. Masya-Allah, tabarakallah. Waf'alul khaira tu yang kita nak bahaskan tu dalam ayat tadi, iaitu perintah untuk melakukan kebaikan. Jadi memang sebenarnya kalau kita kata asas daripada kebaikan itu adalah daripada apa yang diperintahkan oleh Allah. Sebab kita faham bahawa Islam yang diturunkan kepada Nabi SAW ini adalah merupakan agama yang menganjurkan kebaikan. Dan satu-satunya agama yang sempurna, yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ajarannya itu semuanya mengandungi kebaikan-kebaikan yang besar. Jadi untuk seorang itu
betul-betul dianya menyerahkan diri kepada Allah sebagai seorang Muslim, sudah tentulah ada daripada amal yang menunjukkan penyerahan diri sebenar kepada Allah, iaitu sujud kepada Allah SWT. Dan sujud seperti mana yang kita bahaskan awal tadi, sujud itu bukan hanya fizikal yang disebutkan dengan zahir, tetapi juga dengan batinnya, iaitu dengan hatinya tunduk dan tawaduk kepada Allah SWT. Dan juga tawaduk di sini akan meninggikan kedudukan seorang itu di sisi Allah. Jadi apabila seorang itu dia betul-betul tunduk dan patuh, bermakna dia akan buat apa yang Allah suka dan Allah ridha, meninggalkan apa yang dia suka. Itu yang disebutkan dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita sebut ketika Allah kata buatlah baik, saya teringat ketika mana seorang mengadu kepada Rasulullah SAW tentang seorang lelaki yang baru memeluk Islam, mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Jadi biasalah kebiasaan ini bukan mudah nak tinggal. Tapi Alhamdulillah dia orang yang sangat suka solat. Bahkan di waktu malam pun, tadi Ustaz Syamsul cakap tadi, waktu malam hebat ni, dia pun bangun di waktu malam dan solat. Jadi ketika dia mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah fulan ni rajinnya dia solat. Bahkan di waktu malam dia bangun bertahajud, solat di waktu malam. Sujud kepada Allah. Tapi waktu siang masih lagi ada perkara-perkara buruk yang dia lakukan. Akhirnya Nabi jawab dengan satu jawapan yang kita terkesan betul. Nabi mengatakan, solatnya itu akan mencegah dia daripada keburukan dia. Subhanallah. Jadi bermakna memang kalau betul-betul kita ni solat, yang di dalam solat itu ada tunduk dan patuh kepada Allah, sujud, maka seorang itu akan tercegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dan jelas Allah sebutkan dalam Al-Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan kalau demikian itu yang dimaksudkan dengan solat mencegah perbuatan keji dan mungkar, pastilah result dan dia punya kesannya, dia akan dekat kepada perbuatan baik. Dan memang solat itu dianya membawa satu kesan yang baik kepada seseorang. Kerana orang yang solat ni, apabila dia betul-betul solat dengan benar, maka dia akan diterjemahkan di luar solat. Disebutkan tadi, kalau dia solat, dia tunduk, dia patuh, dia khusyuk, dia khuduk, dia tawaduk, insya-Allah dia menjadi orang yang tawaduk. Dan apabila dia tawaduk ketika dia solatnya, maka dia sebenarnya akan mudah untuk bersama dengan siapa pun. Dan dia boleh dan mudah berbuat baik. Amin. Kerana yang menghalang perbuatan baik ini adalah kesombongan. Itu satu. Dan kejahilan. Saya ingat satu Profesor Dr. Fidelma O'Leary yang mengambil PhD dalam neuroscience dari St. Andrew University. Dia buat kajian tentang sujud. Subhanallah, dia asalnya, minta maaf, belum Islam pada waktu itu. Dan dengan berkat itu dia masuk Islam. Sebab dia kata bahawa apabila seorang itu sujud, oksigen tu akan turun ke otak dan darah pun banyak mengalir. Maka dia akan membawa kepada satu kesan kepada akal dia. Dan kewarasan dia. So apabila akalnya sihat, maka dia akan boleh berfikir secara positif. Dan positifnya pemikiran itu akan membawa kepada kebaikan. Jadi itu dari segi sudut saintifik, dari segi sudut kajian yang kita sebutkan tubuh manusia. Apatah lagi hikmah ilahiyah yang tersembunyi dalamnya itu yang kita sebutkan bahawa sudah tentulah apabila kita manusia ini tertakluk sepenuhnya kepada hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, manakan orang yang sujud, yang betul-betul ketika itu membawa kepada khusyuk dan penghayatan, tak kalah hidayah Allah tidak menyinggah dan menyentuh kepada dirinya untuk menggerakkan dia kepada kebaikan dan amal soleh itu. Amin ya Rabb, insya-Allah. Amin ya Rabb. Subhanallah, kupasan yang sangat-sangat menarik daripada yang berbahagia Habib Najmuddin sebentar tadi berkenaan tentang bagaimana salat ni insya-Allah akan mampu untuk meruntun kita berbuat amal-amal soleh ya. Ni kalau tak solat ni, itu yang jadi malas nak buat amal-amal soleh yang lain. Sembahyang pun malas, apatah lagi benda lain tuan-tuan. So kita harapkan mudah-mudahan daripada salat yang kita dirikan benar-benar akan memanifestasikan ketaatan kita yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
khususnya dalam hari-hari yang terbaik bagi tempoh setahun yang telah Allah kurniakan kepada kita ni. Hari-hari yang kita nak tuju kepada kemuncaknya 9 Zulhijjah nanti, insya-Allah Road to Arafah ini, kita nak pastikan tiap-tiap hari sujud itulah yang menjadi agenda yang paling utama berbanding sekalian yang lain, sehinggalah Allah kurniakan kita kejayaan yang sebenar, insya-Allah. Tuan-tuan juga puan-puan dan rahmati Allah, inilah apa yang sempat kita kongsikan dalam ruang masa yang ada. Pastikan tuan-tuan bersama-sama dengan kita tiap-tiap hari dengan rancangan Road to Arafah Quran Hour. Insya-Allah, mudah-mudahan kita semua diberkati olehnya. لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك